Ada kisah-kisah mengenai serban. Oh, Arab pakar tu, Badui pakar tu, kain merah, tok iga atas kepala. Oh, tu bukan serban tu panggil toilasan. Nabi kata akhir zaman Dajjal akan muncul diikuti oleh Yahudi Asfihan. Belah Iran tu, Dajjal akan diikut oleh 70,000 Yahudi memakai toilasan merah. Toilasan lagu ni. Ambil skop atau kepala tu ataupun pakai gini saja. Ini toilasan. Makruh dalam mazhab kita pakai lagu ni. Kalau nak pakai lagu ni, kena ambil ni sini, tok sini. Tu dia. Kalau pakai jubek lagu tu, tu ada hadis menyatakan benda ni tak molek. Tu bukan serban dah. Jangan duk tiru tok Arab mentang-mentang pergi umrah. Nabi Muhammad tak pakai benda lagu tu. Nabi Muhammad pakai serban. Siapa dia start pakai lagu tu? Pokok dia. Dulu di Mekah, di Madinah ni semua orang pakai serban. Ahli sunnah wal jamaah, pak mazhab semua pakai serban belakang. Mari kakak Wahabi tu serai Mekah. Siapa dia pakai serban berarti ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama kita ketar gegar dan kata nak bunuh. Dia cabut habis serban pakai kau ni. Pokok dia, style pokok dia belakang. Apa? Bahaya dulu. Pakai serban dia macam ahli sunnah wal jamaah ni berani dah mau pakai serban kawasan apa? Bunuh dulu pakai serban. Maka ulama terpaksa buka serban, pakailah kakak pokok dia tu. Begitu. Tu bukan sunnah langsung, tak ada bukan sunnah ni.